Baru je habis duit beli Blockis Galaxy version yang ke-16. Sekarang datang pula Keyplay. Okay, jadi 2-3 hari ni memang dah banyak bocoran lah berkaitan dengan line up terbaru daripada Keyplay Yang mana Keyplay ni pun salah satu pencabar untuk Blockis, yang mana diorang ni pun banyak dah keluarkan figure-figure Ultraman versi diorang Dan sekarang ni diorang akan keluarkan volume yang paling latest ataupun yang paling terbaru, iaitu volume yang keempat. Untuk volume yang keempat ni akan dipenuhi dengan ahli keluarga daripada Ultraman JIT guys. Okay, so kalau korang fans Ultraman JIT, memang volume keempat ni adalah untuk korang lah. Antara line up yang ada, yang saya ingat dan yang saya akan sebut dekat sini, kita akan ada Ultraman JIT Primitive, kemudian kita akan ada secret dia. Secret dia ialah Ultraman JIT Mega Master. Kemudian kita akan ada juga ayah dia, iaitu Belial early form, early style tu. Kemudian ada juga Belial yang dah bersih jahat. Kemudian ada juga Ultraman JIT versi yang burning form. Dan juga tiba-tiba ada anak emas Suburaya, iaitu Zero Beyond Itu adalah antara line up dia. Kalau korang nak tengok lebih detail, korang boleh check sendiri. Tapi memang line up dia untuk kali ni memang 70% adalah Ultraman JIT lah. Okay, sejujurnya saya bukanlah fans Ultraman JIT dan saya pun tak pernah lagi tengok series dia sampai habis. Tapi kalau korang tanya saya memang suka design Ultraman JIT. So untuk volume keempat ni akan ada beberapa karakter juga yang saya nak sebenarnya. Okay, antaranya saya nak Ultraman JIT Primitive, kemudian saya nak juga Belial yang early style, Belial yang dah jadi jahat tu pun, yang jadi dark tu pun saya nak juga. Zero Beyond pun saya boleh consider. Dan yang terakhir saya rasa saya nak juga yang JIT Burning Form sebabnya saya rasa design Burning Form tu memang underrated dan nampak smart lah. Untuk Keyplay ni korang tak perlu ragukan lagi, sebabnya saya memang dah banyak beli. Okay, Keyplay ni memang saya sangat suka lah articulation dia, dia punya proportion badan dia walaupun nampak orang kata kurus dan sebagainya, tapi saya tak kisah sebabnya dia punya design tu memang stylish lah saya boleh katakan. Dan untuk secret dia, iaitu Ultraman JIT Mega Master, yang ini memang menarik guys. Sebabnya kalau korang perasan, Mega Master ni ataupun Ultraman JIT Mega Master ni, dia ada cape ataupun kita boleh panggil mantle lah. Okay, dia punya cape tu, kalau untuk pengetahuan korang, dia pakai cape yang berwayar. So kalau korang dapat yang secret, dia punya cape tu korang boleh bentukkan ikut wayar yang dia dah bagilah, yang dia dah ada isi dalam cape ataupun mantle tu. So kalau korang nak beli macam biasa, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah ni. Saya ada sediakan beg kuning. Dan kalau korang nak cari dekat saya punya TikTok account pun boleh macam biasa. Dekat TikTok tu saya dah sediakan dekat beg kuning tu. Dan korang jangan risau, seller ni memang trusted. Dan yang paling best, korang boleh pilih karakter korang boleh pilih karakter. Kalau kepada yang tak nak beli satu set tu, korang boleh beli karakter yang korang nak melalui seller ni Cuba korang komen dekat bawah, korang berminat ke, tak berminat ke, ataupun korang rasa macam volume kali ni kurang ke apa, cuba korang komen. InsyaAllah nanti saya akan baca satu per satu.